Kita tengok adakah betul dia trip. Saya tak sure penyakit apa. Saya pun nak try. Kita tengok apa masalah dia. Okey, air boleh keluar, boleh buang. Nombor 6. Nampak? Nampak tak? Dah terpadam. Tengok saya punya RCCB. Boleh nampak? Trip. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Syukur Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini 9 hari bulan 10 jam pukul 4 petang. Ok, alright. Hari ini saya nak share sebiji mesin basuh auto. Mesin je nama Hisense dan ni dia punya nombor model dia WT-CT701G, berkapasiti 7 kilo. Ok, owner bagi tahu kita time dia nak guna mesin ni, kejap-kejap trip kat rumah dia. Saya dah pergi check tadi kat rumah dia. Untuk case wiring tak ada masalah. So saya suspect mesin basuh ni ada something. Ok, jom kita try. Saya on supply. Dia bagi tahu biasanya time nak spin dia akan trip. Ok, kita cubalah. Saya on. Oh, dah trip dulu. Wah, nampak RCCB dah jatuh. Nampak ni saya asingkan untuk soket, main soket bahagian luar. So kalau saya buat kerja-kerja, kalau trip tak melibatkan supply daripada kedai. So untuk luar saja yang trip. Ok, saya on. Ok, mesin dah menyala. Kita pergi mode spin. Saya belum check lagi apa masalah dia. Kita try dulu. Ok, saya on. Pergi mode spin. Ok, air dah mula keluar. Kita tengok adakah betul dia trip. Saya tak sure penyakit apa. Saya pun nak try. Kita tengok apa masalah dia. Ok, air boleh keluar, boleh buang. Nombor 6. Nampak? Nampak tak? Dah terpadam. Tengok saya punya RCCB. Boleh nampak? Trip. Ini saya guna 0.03. So amat sensitif lah. InsyaAllah 30 mA sangat sesuai untuk kita punya penawaian kat rumah. Dia lebih lebih cepat trip jika ada berlaku shortage macam tu. Ok, sekali lagi kita try. On. Saya pergi mode spin. Tekan start. Okay, kita tengok, ambil masa sekejap. Ok, air dah mula keluar. Air buang, tak ada masalah. Tunggu sekejap apa punca dia trip. Saya pun tak tahu. Sekejap lagi kita cuba carilah apa punca dia. Ok, lampu masih menyala. Air masih keluar lagi. Ok, trip. Boleh nampak panel dah terpadam. Saya punya RCCB dah trip. Ok, boleh nampak. Tu bagusnya buat soket untuk kerja-kerja macam saya buat repair, saya asingkan. Jadi tak melibatkan wiring yang lain. Ok, hanya satu point saja, satu soket saja yang trip. Saya asingkan siap-siap. Ok, jadi apa punca dia? Apa punca dia jadi trip macam tu? Ok, jomlah kita sama-sama cari apa punca masalah dia. Ok, macam biasa, sebelum kita buat apa-apa, jangan lupa bismillah. Kita buka dulu cover bahagian belakang ni. Kita tengok apa yang berlaku. Ok, right. Ok, kita buka dulu skru dia. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 biji skru. Kita tarik. Oh, nampak tak tu? Nampak tu? Uish, ini mesin basuh ke tabung ni?
Banyak tu. Wang ringgit. Okey. Saya nampak. Okey. Boleh nampak tak tu? Okey, ni saya suspek masalah pendawaian. Okey, boleh nampak ada kesan-kesan kena makan raksasa tu. Okey, boleh nampak? Ni mungkin saya suspek ada masalah pendawaian. Mungkin wire ada short pada wire body. Saya nak kena check lah. Tapi ni tabung ni bukan mesin basuh ni. 100, 200, 300, 400. Tengok dalam sana ada lagi tak? Okey, lebih kurang RM400 dalam ni. Okey, saya nak keluarkan dulu. Saya nak baringkan, saya nak check satu persatu. Alright. Okey, dia punya punca kat sini. Boleh nampak tak ada kesan wire ni? Ni. Bila waktu spin, kadang-kadang dia dah short dengan wire earding. Supply, ni merah ni. Nampak tu? Tertouching dengan wire earding. Memang dia akan trip. Okay, saya jumpa lagi sekeping. So, nilai dia adalah 500. Ada 5 keping tu. Okay, ni jalan penyelesaian ni kita kena kopek. Mana yang luka tu, kita kena fitting balik semula lah. Saya nak check satu persatu, kemudian saya repair, saya fitting balik semula, kemudian kita try tengok adakah masalah trip tu selesai. Okay, alright. Okay, right. Saya dah fitting. Yang nampak ni saja. Yang lain-lain saya tak nampak lagi. Saya nak try. Jom. Turn on supply. Turn on. Okay, mesin boleh menyala. Tadi dia trip waktu spin. Kita try spin. Okay, turn on. Okay, dari motor dah start menarik. Nampak? Saya tengok biar dia running. Air pun dah habis buang. Tengok boleh spin ke tak boleh spin. Okey, alhamdulillah. Jadi inilah punca dia. Okey, mesin dah boleh spin Nampak? Dam dah goncang-goncang. Okey, alright. Jadi inilah punca mesin tak boleh spin, trip. On waktu spin dia trip. Okey, inilah punca dia. Masalah daripada pendawaian dimakan oleh baby raksasa. Dan kat situ ada 5 keping. Saya akan pulang balik pada owner ni. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah saya nak try running, isi air apa semua, tak ada masalah. Esok kita dah boleh try. Esok kita dah boleh hantar terus pada owner. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.